tak larat minggu ni. Oh, dulu dia tak baca macam ni juga. Macam ni kau. Tapi dia tak ada berpinggan, tak ada lesih pula. Yalah. Dia perempuan. Dia sat larat tu maknanya dalam masa 21 hari tu dia duk repair lah. Tu saya cakap itulah. Tunggu 2 minggu dulu. Jangan berhenti kan. Sabar sat. Lepas tu yang seorang gitu, kalau tak pasal dia asal orang kampung sini kau, dia orang makcik dia. Tu santau. Dia makan lepas 3 hari, hari keempat tu 4, 5, 6 muntah darah 3 kali. Allah. Lepas tu tak ada. Alhamdulillah. Baiknya Allah. 3 bulan tak nak keluar rumah. Lepas tu makan ayam ustaz ni dalam masa 2 hari. Dia boleh keluar rumah pergi Mekah dia depan tu. Oh, Alhamdulillah. Lepas tu nak pergi mana-mana ni. Macam saya ni ajak pergi jalan jom. Dulu tak mahu tak. Kalau ni kat Jogil Ustaz. Jom. Baru ni Kian. Makan buka nipah tu. Tak apa lah, boleh lah. Dia nak jalan malah lah. Kalau ni tak apa lah. Lah ni macam biasanya kalau sakit buah pinggang ni saya nasihat benda-benda kerat bukan tak boleh makan. Memang tak makan tu dia nak bagi rehat tu. Bagi rehat. Tengok dah video Ustaz tu. Tengok dah. Apple dengan daging. Yalah. Kalau nak makan kena blender. Cakap tak payah makan tu. Nanya dia. Lagi cepat. Kau nak rasa nak makan. Tu. Apa daging tak makan. Daging memang makan. Daging sebelum ni tak kan? Bukan tak boleh makan tapi kena kisak dulu. Nak bagi buah pinggang rehat sat. Tu cakap tahan lah rehat dulu. Sabut tak makan lagi. Lagi cepat. Lepas ni no. Lepas ni no. Ni baru sebulan kan? Dah masuk 2 bulan ni. Makan sebulan lagi kita makan. Tu dah 5 bulan sebelah. Ni 17 bulan 12 dalam sebulan. Setengah lah. Sebulan 12 hari. Gitulah. Alhamdulillah. Kita doa lagi dan lagi. Ya. Kalau kata lagi sebulan lagi kan okey insya-Allah. Kita harap macam itulah. Ya, tak macam tu. Cuma lah ni duk repair sekarang dah wire saraf repair ni 40 dah saraf. Hampir normal lah. Saraf sebelah kiri. Saluran darah sebelah kiri pun 30. Boleh naik biru pun alhamdulillah. Alhamdulillah dah lah. Kalau macam ni takut stroke lah macam-macam ni. Dia lah. Macam-macam bila tak boleh macam ni. Ni tak apa dah lah. Cumanya gitulah bila dia repair ni dia nak masuk turbo balik itulah. Mak dah. Mak ni yang mak belakang ni tapi dia tak boleh main ni demam. Yalah. Sakit perut lah. Yang dia pergi klinik kena Azhar dulu. Ya. Dia main ni. Baik, boleh. Satunya nak main ni lah. Kita main sekali. Alhamdulillah.